Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah Perintah Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi kenaikan pangkat dan pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Pengiran Hajah Adimas Yatun binti Pengiran Omar Ali, Pengarah Hiliran Otoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam untuk dilantik menjadi Setiausaha Tetap Tenaga Huluan dan Hiliran di Jabatan Perdana Menteri. Yang Mulia Awang Salminan bin Haji Borot Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sebagai Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia Awang Abdul Walid bin Haji Matasan Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sebagai Setiausaha Tetap Pengurusan Strategik Dasar dan Korporat di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Perundangan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia Dayang Siti Nur Ashikin binti Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar Korporat dan Perancangan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar Sosial dan Tenaga Manusia di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia Awang Haji Asrul Adrin bin Pihin Orang Kaya Setia Pahlawan, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Ahmad, Pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1 di Kementerian Kawangan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Fiskal di Kementerian Kawangan. Yang Mulia Awang Haji Adi Ihram bin Dato' Paduka Haji Mahmud, Pengarah Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Kesihatan. Yang Mulia Awang Haji Saharuddin Khairul bin Haji Anwar, Timbalan Setiausaha Tetap Infrastruktur Perumahan dan Profesional di Kementerian Pembangunan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Yang Mulia Dr. Chen Wei Ke, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi di Kementerian Pendidikan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Dan Yang Mulia Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan,
pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pendidikan. Kebahadulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah memperkenankan bagi penstrukturan dan penyusunan semula fungsi-fungsi di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri seperti berikut. Pusat Pekerjaan Brunei yakni Job Centre Brunei dan Pejabat Perancangan Tenaga Manusia PPTM Jabatan Perdana Menteri untuk diserapkan ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Buruh dijenamakan sebagai Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan berkenaan serta penyerapan fungsi-fungsi Pusat Pekerjaan Brunei Job Centre Brunei dan Pejabat Perancangan Tenaga Manusia PPTM Jabatan Perdana Menteri ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta penjenamaan Jabatan Buruh ke Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan berkuat kuasa mulai hari Selasa 20 hari bulan Safar 1448 bersamaan 4 hari bulan Ogos 2026. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara mula bersidang kemarin. Dewan antaranya mendengarkan perbahasan usul menyokong penyelarasan kerana mencapai Wawasan Brunei 2035. Antara yang disentuh beberapa usaha dalam memastikan dasar-dasar dapat dilaksanakan secara teratur dan berkesan bagi mendukung aspirasi pembangunan negara. Komitmen dan tanggungjawab bersama daripada sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Semua pihak hendaklah bersepadu memainkan peranan secara jelas, proaktif serta saling melengkapi dalam menangani cabaran yang dikena pasti. Lima hala tuju utama yang saling melengkapi menjadi fokus dalam membina masyarakat yang lebih inklusif, berdaya tahan dan sejahtera. Dalam membina masyarakat yang lebih inklusif, berdaya tahan dan sejahtera. Penterjemahan keutamaan negara secara konsisten akan lebih memudahkan hala tuju pembangunan negara difahami. Pihak-pihak di luar kerajaan akan lebih mudah memahami arah pembangunan negara. Pembangunan institusi dan pemerkasaan berketempatan penting ke arah memacu pertumbuhan ekonomi seiring penggunaan teknologi moden dan sistem digital yang efisien. Pertumbuhan ekonomi dan inovasi seiring dengan penggunaan teknologi moden dan sistem digital yang efisien. Sistem pengangkutan awam yang lebih mudah, fleksibel dan boleh dipercayai dapat melancarkan kesiapsiagaan Tahun Laut Brunei 2027. Bagi Visit Brunei Year 2027. Isu pengangguran dan keselamatan tenaga turut dikemukakan dalam perbahasan usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai Wawasan Brunei 2035. Di sinilah peranan penyelarasan menjadi penting, iaitu untuk memberi prioriti dan memastikan petunjuk prestasi utama atau KPI pelaburan perniagaan kelulusan graduan dan tenaga kerja ke arah satu national outcome yang sama. Yang sama itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjana revenue negara dan Perlunya penilaian semula dan pengemaskinian merentasi pelbagai agensi bagi memastikan keberkesanan menangani isu pengangguran. Bagi mengelakkan duplikasi atau tugas yang bertindih-tindih. Koordinasi yang berkesan diperlukan bagi meningkatkan peluang pekerjaan dan agenda pembangunan keselamatan makanan. Pembangunan tenaga kerja, pelaburan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Penyelarasan yang kukuh akan mempercepat usaha mempelbagaikan ekonomi negara. Yang lebih kukuh akan membantu negara meningkatkan produktiviti
Seringkali Bagi apabila memperkukuh keselamatan tenaga, perancangan tenaga perlu disepadukan dengan perancangan ekonomi dan pembangunan negara. Kemampuan daya tahan